Kedudukan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq terus menjadi perhatian selepas beberapa insiden di sekolah mencetuskan kritikan. Pensyarah UPSI Sahul Hamid Muhammad berkata, Fadlina berdepan tekanan besar dan perlu lantik setiausaha akbar bagi mengurus hal ehwal media serta persepsi awam. Sahul Hamid juga berkata, Fadlina seolah-olah seperti dibuli netizen, memandangkan ini kali pertama Menteri Pendidikan dipegang oleh seorang wanita. Fellow Akademi Sains Malaysia Profesor Jayum Jawan pula mendesak Perdana Menteri bertindak segera kerana isu pendidikan boleh menjejaskan imej kerajaan Madani. Manakala penganalisis politik UTM, Profesor Madya Mazlan Ali menyifatkan gaya Fadlina yang membawa cara berfikir seperti aktivis sivil menimbulkan salah faham, namun menegaskan tanggungjawab KPM terlalu besar untuk dipikul seorang menteri sahaja. Para akademik sependapat, Fadlina perlu lebih bijak mengurus komunikasi dan tangani isu pendidikan dengan segera.